Komen ni, kalau korang dah beli modal kan, korang jangan hantar dekat car wash, jangan sebur water jet dekat bahagian ni. Sebab apa bos? Wayar-wayar dia nanti kena air, nanti short. Tapi kalau setakat nak sebur air sikit-sikit okey lah. Janji jangan sebur water jet dekat bahagian ni sini. Water jet tak boleh. Kalau tak nanti short nanti. Terima kasih Uncle. Dia dah kasih penjelasan nanti. Kepada beli modal, kena beli kan. Bincang telefon, okey. Sini. Dia punya tu remote. Oh, remote. Remote dua. Dua-dua ada bateri ya? Dua-dua ada. Boleh cuma test. Remote. Macam mana nak test? Okey, ada lampu nampak. Okey, ni atas remote. Lampu Okey, ada lampu. Dua-dua bateri okey. Semua okey Mantap. Nak buka ni. Ni kunci ni untuk apa? Kunci ni. Macam bateri tak ada, kita pakai cucuk. Bateri tak ada? Cucuk kat mana? Okey, masuk kunci buka, kan? Cucuk lubang ni. Mana? Tak nampak pun? Oh, sini. Lepas tu? On. Pergi seat ni tempat. Dia tak boleh start motor. Dia hanya untuk bagi kita ambil spana ke apa je. Oh, habis kalau Bateri tak ada, kita kena charge bateri. Charge bateri? Tukar bateri lah. Kalau bateri Oh, memang tak boleh start lah kalau bateri habis? Tak boleh. Dia bateri Ni? dah memang tak boleh. Itu ada miru ni tu? Sekarang kita ni dia memang ada bateri. Oh, dah ada bateri. Kalau contoh tak bateri, dia tak boleh pakai lampu ni. Ada kena bentuk ada. Oh, maknanya kalau ni kena tukar bateri baru boleh start. Yes. Okay. Kalau nak start, tekan dulu. Start, tekan tu. Pusing. Oh, pusing dua kali Tekan play. Tekan play. Wah. Dengar tak bunyi dia, babe? Okay, ni bunyi dia. Exhaust dekat sini. Double signal. Double signal. Double signal sini. Okey. Double signal. Okay. Nyala, double signal nyala. Okay, ini kita bagi task. Kalau abang tengok, abang tekan ni. Setting. Kalau abang nak apa pula, abang tengok sini. Boleh tekan. Okay, windshield naik dulu kat sini. Windshield kat sini. Ni naik turun. Okay, windshield pakai tu. Alright, okay. Lampu tinggi, lampu rendah dekat sini side. Sini light. Okay, alright. Sini biasa. Sini biasa. Okay, kiri kanan. Sesuai dah. Kalau dah abang tengok sini. Okay, rumah setting. Yang mana? Tengok sini. Sini. Okay, kalau back. Rekod kat sini lah. Boleh padam lah. Kita boleh padam dulu. Padam dulu. Padam. Padam. Okay. Okay. Gerak home. Kat home. Okay. Kalau abang nak tukar limit tu display tu, meter ni, kat sini side. Okay. So, abang nak tukar apa jenis, abang pilih je lah. Semalam kau ada ajar malam. Yang ni, okay. Simple boleh tukar guys. Okey. Minyak iya. Esmek macam ni ke? Oh ya. Oh esmek macam ni lah. Ni maknanya REC ni dia tengah record lah ni Memang tak record. Kalau kita tak nak record, macam mana? Padam lah. Macam mana nak padam? Dia boleh tutup. Dia boleh tutup. Macam mana nak tutup? Kita pergi dekat setting. Kamera side, kita pilih sambil kita tutup kamera. Kamera tutup je. Ni untuk jam. Ni semua ni. Kita boleh pilih kamera yang tutup yang tepat lah. Kamera. Set. Ni. Okey. Kamera tutup, tekan ni. Kamera tutup. Kalau nak buka kamera, tekan ni dulu. Tekan boleh. Right. Lalu ni untuk back. Okey, mantap. Boleh Lepas tu nak matikan enjin. Nak matikan enjin. 1, 2. Oh, 1, 2. Sampai sini. Abang dah macam ni tau. Kalau macam ni, bateri dia itu apa? Itu standby? Ini untuk bagi kita buka seat. Okey. Ini bateri tinggal jalan. Kalau abang macam ni letak, nanti abang habis kerja, nanti dah start, bateri dah habis. Bateri kong. So abang kena sampai habis. Atau handle lock, pusing handle. Pusing handle. Tekan, pusing balik. Oh, tekan sekali pusing balik sampai lampu menyala lah. Lampu nyala kita boleh pusing lah. Kalau lampu nyala tak boleh pusing, nampak? Mesti lampu nyala dulu. Okey, tekan dulu dalam dulu Yes. Nak buka ni tadi apa minyak? Minyak okey, sama sini side. Seat, nampak?
Okey. Isi minyak. Oh, minyak dengan ni sama lubang dia dekat Sama sini. balik tu. Oh, Seat sama. dengan isi minyak kat sini side. Okey, 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 Mai? okey. Nanti kunci dulu. Okey. Okey, kunci dah dapat guys. So kita gerak. Okay, sekarang kita nak ambil free gift pula. Free gift yang janji. Abang nak tu. Ahmed ada dapat berapa? Jangan abang nak satu, nak dua boleh pilih. Jadi kita dah bagi 800 biji bang. Ahmed dapat dua ha. Ahmed bagi ni. Ni saiz apa ni ya? Saiz apa ni? Tak nampak. SL. Ini SL. Ni. Okay, SL. SL boleh? Lagi satu, sekejap. Bag dia. So, lagi satu helmet ialah saiz warna putih tak ada. Ini je ke stok yang ada? Semua stok follow ni. Ini helmet. Satu warna ni, satu warna tu. Okey. Nanti saya check dulu Kak. Nanti saya info bagi tahu Kak balik Nak ni dua? Helmet dua. Boleh? Lagi. Apa tu? Habis dah kau kata dua, kau ambil dua lah. Lepas tu glove pula. Kita ambil glove warna hitam. Warna hitam. Tak, ambil. Yang ni dia kasih jacket juga. Tapi jacket tak ada saiz. Saiz L je ada. So aku kena tunggu. Dia akan restock nanti. Dia akan panggil aku balik. Aku ambil. Nampak sama jacket lagi. Brand apa ni? Bankia. Bantai je lah. Tak ada padding macam jaket racing weh. Okay, sekarang kita dah pun nak try tengok. Muat tak masuk helmet. nak kedai sana. Helmet open face ni dekat dia punya seat ni. 这自己卖吗？这自己卖就容易。 Seat dia punya seat dia besar pak. Muat tu. Ni kalau helmet full face muat ke? Muat ke? Okey, ngam. So, Saya ambil free gift cuma jaket je. Tak sampai lagi. Jaket dah seminggu 2 minggu pun sampai. Saya dapat 2 helmet grey show. Glove aku ambil 2. Tinggal hutang jaket je lagi Hutang jaket je lagi. Motor nak keluar. Lampu belakang dia aku tak check dia menyala ke semua ke tak. semua? Menyala Semua dah check. Brake, okey brake jangan on. Check lampu jap. Lampu dia panjang sikit. Okey, brake. Signal. Oh, signal dia kat bawah. Okey, nyala. Stop. On. Terus sedia nak balik. Tak sabar aku nak bawa ni. Tapi kena isi minyak dulu. Minyak tak ada kasih ke sikit? Aduh. Ni ada. Ada sikit dia bang sikit dia isi je. Tempat sampai Petronas je. Okay bos, thank you Tak, so bye bye. Ada 2 je modal ni, kita ambil lagi. Satunya dah berambil. Tak.